رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam segmen 30 Irama Ibrah Ramadan Al-Mubarak. Pada hari ini, saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang menggamit maghfirah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Berikut adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Seterusnya firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 9. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul Azim. Perkataan maghfirah Allah sebutkan sebanyak 28 kali di dalam Al-Quran. Ayat-ayat yang telah saya bacakan sebentar tadi adalah dua ayat daripada 28 ayat-ayat yang lain. Kita sebagai manusia tidak lari daripada melakukan kesalahan dan dosa. Oleh itu, kita seharusnya selalu untuk memohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan berkongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang cara menggamit maghfirah pada bulan Ramadan. Yang pertama, berpuasa pada bulan Ramadan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu min dhanbihi." Yang membawa maksud, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menunaikan solat sunat dalam bulan Ramadan. Contohnya, solat sunat tarawih. Yang ketiga, bangun di 1/3 malam, menunaikan solat sunat tahajud dan berqiyamul lail. Kita sebagai manusia seharusnya selalu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kali ini. Semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Sekian, terima kasih.